Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Yunus Malik, dan pada kali ini saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara untuk ataupun bagaimana proses GCR untuk dibawa ke hadapan. Ini adalah cara untuk guru-guru lah. Dan perkara pertama, kita pergi ke laman sesawang Hermes 2.0 ataupun Hermes 2.0. Apabila dah dibuka ataupun berada di paparan dashboard utama, kemudian kita pergi ke pengurusan cuti. Kemudian kita pergi ke fungsi dan pergi ke menu permohonan cuti dan ambil ataupun terus pergi ke permohonan GCR dan cuti dibawa ke hadapan. Okey, kemudian akan keluar paparan begini. Semak jenis cuti dan pastikan dipaparkan cuti rehat khas ataupun CRK, dan boleh teruskan. Dan akan keluar paparan begini. Tiada rekod ditemui, jangan risau. Kita cuma perlu tambah permohonan GCR dan juga cuti dibawa ke hadapan, dan kita klik tambah. Okey, baik. Akan keluar paparan begini. Cuti yang sudah diambil 4 hari. Dan juga baki cuti 11 hari. Jadi jumlah cuti untuk GCR ialah 11 hari. Okey, kalau kita perhatikan sini, ini paparan 2025. Jadi kita nak bawa ke hadapan. Okay, bila kita dah semak 11 hari bagi cuti, dan kita letakkan 11 hari untuk GCR dibawa ke hadapan. Kemudian kita terus hantar. Pasti. Okey. Dan rekod ataupun permohonan berjaya dihantar. Okey. Okey, akan dipaparkan pengesahan daripada siapa, dan juga sedikit info untuk kita ambil tahulah. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat mencuba, selamat jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.